Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang. Petang ni kita berjumpa lagi dengan enjin Campro. Okey, enjin Campro ni dah total loss sebenarnya. Tapi jadi saya nak ambil dia punya OISAM. Saya nak share dengan korang sedikit masalah design pada OISAM ni. Okay, kita boleh tengok ni bersih dah lepas dicuci. OISAM ni sebenarnya ada sedikit masalah, iaitu masalah baki minyak hitam yang tinggal di dalam OISAM masa kita nak tukar minyak enjin, minyak hitam atau minyak enjin lah. Kita nak tukar dia, kita buka skru ni, okay, minyak akan keluar sampai berhenti. Kita tutup balik skru ni, lepas tu kita isi minyak baru. Tapi kita tak tahu berapa banyak minyak kotor yang masih tertinggal di dalam OISAM ni. Ni masalah design rekaan OISAM Campro. Sama je Campro Basic, Campro IFM, Campro VVT, Campro CFE. OISAM dia ada 3 version. Gen 2 wajar, version 1 OISAM dia labuh turun ke bawah. Persona, Neo, apa lagi, Izora, okay, CPS dia version 2. Dan yang ni adalah version 3. Version 3 ni engine VVT dengan CFE. Okay, jom saya tunjuk maksud dia. Okay, ini contoh OISAM. Saya dah letakkan dalam satu besen lah. Lepas tu saya ratakan dia, permukaan dia. Okay. Dan saya masukkan pewarna air sirap. Sedap ni bulan-bulan puasa ni. Okay, ni contoh saja. Contoh saya nak, bukan mudah nampak. Saya masukkan air sirap dalam ni. Okay, ini bila enjin dalam keadaan rata, kereta dalam keadaan rata lah. Okay, korang nak buang minyak hitam, kereta dalam keadaan rata, ni sebenarnya agak susah sebab kereta depan dia agak lowered. Okay, tapi kita bagilah perumpamaan ni dalam keadaan rata. Okay, korang perhatikan, saya buka skru ni sekarang, saya keluarkan minyak lah ni kononnya, pada ni air sirap Kita tengok berapa banyak baki yang tertinggal dalam ni. Okay, kita bagi dia keluar. Okay, masih lagi keluar. Dah perlahan dah. Kakak, tolong ambilkan cawan transparent dalam bilik Abi. Ada lagi tak? 2 biji. Okay, kita boleh tengok air dah berhenti keluar. Saya tutup balik. Okay. Dan kita tengok baki. Banyak ni. Banyak. Dalam lagi. Sebab lubang dia tinggi daripada dasar OISAM. Ada satu je.
Tolong carikan satu lagi. Oh, satu lagi tapi ada bambang habis. Letak kat tepi je. Thank you. Okay. Kita tengok kat sini lubang dia tinggi daripada dasar oisam. Jadi ramai yang akan recommend jet lah kereta. Yang tu saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okay, saya akan simpan air ni dalam cawan. Sekejap. Okay, saya dah buang air dalam oisam ni. Saya letak dalam cawan. Banyak. Nak penuh satu cawan. Okay. Sekarang kita buat kaedah kedua, iaitu orang kata kita tinggikan sedikit bahagian hadapan kereta. Kita jack bahagian hadapan supaya oisam ni orang kata rendah pada bahagian belakang, tinggi bahagian depan, supaya minyak mengalir ke lubang skru. Ni jom. Senang je, saya lapikkan sok khabar kat dasar besin. Dia jadi tercongek sikit. Cukup tak tercongek ni? Cukup tercongek ke tidak? Tidak. Sekejap saya ambil lagi. Saya tinggikan sikit. Okey lah tu. Dah agak tinggi lah tu. Okey. Lepas tu saya masukkan air. Habiskan. Jadi minyak akan berkumpul kat bahagian sini, bahagian bawah ataupun bahagian belakang enjin. Sebab saya dah jack tinggi kat bahagian depan, jadi minyak akan berada pada bahagian belakang. Kononnya dengan kaedah macam ni, minyak akan turun ke lubang skru. Jadi saya akan buka skru ni. Kita tengok betul ke tak apa yang orang cakap. Buat kaedah ni minyak lagi sikit baki dalam dia. Ini dah berhenti. Ini kira jet tinggi ni bahagian depan, sebab oisam dia condong sangat. Okay, jom kita tengok. Masih ada banyak baki dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Sebab ni dia ada buffer ni. Dia ada buffer, jadi minyak hitam terperangkap antara ni. Jadi minyak hitam terperangkap kat sini, terperangkap kat sini, terperangkap kat sini, terperangkap kat sini. Dia tak keluar habis juga kalau kita jack tinggi depan. Okay. Tapi jom kita tengok. Kita masuk dalam cawan lagi satu. Perbezaan antara drain minyak hitam dalam keadaan kereta rata dengan drain kenderaan dalam keadaan kereta tercongit kat depan. Saya kena pakai dua tangan, jadi telefon saya kena letak jap. Air dalam oisam saya dah pindahkan masuk ke cawan. Jom kita buat perbandingan baki minyak hitam yang tertinggal di dalam oisam. Okey, ini yang dalam keadaan rata. Okey. Ini yang dalam keadaan congit depan kereta. Okey, dengan mata nampak yang ni kurang. Yang dalam keadaan depan congit, minyak hitam banyak keluar, minyak enjin banyak keluar berbanding dalam keadaan flat. Dalam keadaan flat banyak baki minyak kotor ni yang lekat di dalam oisam. Jadi kaedah tinggikan atau jack depan, tinggikan depan, betul lah, bukan mitos. Baki minyak hitam yang tinggal dalam tu lebih sedikit, yang ni banyak. Jadi kalau korang yang nak DIY tukar minyak hitam enjin Campro kereta korang, korang jack bahagian depan, bagi dia tinggi supaya minyak tu keluar lebih banyak. Okey. Satu pembetulan.
ini hanya boleh digunakan untuk OISAM yang mana skru dia berada kat bahagian belakang. Okey, iaitu OISAM version 2 dan version 3. Tak boleh digunakan untuk OISAM version 1. OISAM version 1 ni untuk enjin Ken-Pro Basic. Biasa kita jumpa dekat Gen 2, wajar. Ada juga kat Persona jarang-jarang. Yang mana dia punya OISAM dia licin, dia tak ada ni. Dia tak ada petak-petak ni. Dia licin, flat. Dan ia labuh. Maksudnya ni lagi rendah. Okey. OISAM version 1 dia punya skru bukan duduk kat belakang. Dia punya skru duduk dekat depan. Sini. Jadi apabila korang congit, angkat tinggikan bahagian depan, minyak akan mengalir duduk kat belakang. Makin banyak minyak hitam kotor yang akan tinggal di dalam OISAM. Okey, kaedah congit ni untuk keluarkan sebanyak mungkin minyak hitam kotor hanya boleh diguna pakai untuk OISAM version 2 dan 3 sahaja. Version 1 tak boleh. Alright, harap dengan sedikit uji kaji ni dapat memberi sedikit info pada korang semua. Sekian.